dekat Pekan Muar. Lepas tu je lagi kita berangkat ke Tangkak bagi penyerahan kunci tiny house 2 unit. InsyaAllah kita jumpa di sana. Okay, tadi kita dah habis makan dah. Okey, kita dah nak sampai kat rumah klien di Tangkak. InsyaAllah hari ni kita akan serah kunci untuk rumah tiny house 2 unit. Sikit lagi nak sampai dah. But they look darker than her soul. When did I become a lonely ghost? So, Alhamdulillah selesai kerja kami untuk serah kunci pada klien kita di Tangkak ni. Alhamdulillah, rumah tiny house serta dengan swimming pool telah kita berjaya bina. Tunggu video seterusnya di mana kami akan buat penyerahan kunci. Assalamualaikum. How can I feel some homeless if I